3 tips untuk shoot gambar dengan family masa raya ni. Satu hari, satu info pasal kamera. Alhamdulillah hari ni dah masuk 28 Ramadan. Esok mungkin sehari lagi ataupun 2 hari lagi kita akan raya. Jadi ini 3 tips yang korang kena tahu untuk ambil gambar dengan family masa raya nanti. Yang pertama, masa nak shoot gambar raya tu, pastikan lighting mencukupi. Sebab nak dapat gambar yang cantik ni, lighting adalah benda pertama sekali. Kalau dalam rumah kita mungkin lampu tu dah cukup terang, dah cukup cantik untuk kita shoot, boleh shoot kat luar rumah. Dan pastikan muka kita menghadap ke cahaya. Kalau cahaya tu daripada belakang, kita membelakang cahaya, muka kita akan nampak gelap. Yang kedua, pastikan korang ada tripod ataupun apa-apa tempat yang boleh letak kamera ataupun telefon korang tu untuk ambil gambar. Sebab kalau tak ada tripod, mesti kena korbankan seorang family tu kena tolong ambil gambar. Dan gambar family pun jadi tak cukup, tak complete. Dan yang ketiga, pilih background yang sesuai. Macam saya cakap tadi, kalau kita nak shoot di luar rumah guna natural light, pilihlah background yang sesuai. Janganlah background tu macam longkang ke, ada sampah ke kat belakang kan. Pilihlah background yang menenangkan, background macam alam macam ni ataupun rumah-rumah kampung, rumah-rumah yang tak cantik tu, boleh berbackgroundkan background yang cantik lah. Dan kau boleh jangan crowded sangat. Kalau background tu terlalu crowded, dia akan mengganggu komposisi gambar kita. Dan bonus satu lagi tips adalah ambil bukan sekadar ambil gambar posing saja, ambil jugalah momen-momen family-family kita tengah beraya, tengah bersalam, tengah bersukaria, makan ataupun bersembang-sembang time raya tu. Sebab macam biasa kalau kita tengok balik gambar formal ni, dia macam biasa je, dia tak ada jiwa sangat. Kalau kita ambil gambar momen, gambar yang spontan, gambar yang kita ambil time orang tak sedar tu, yang itulah yang lebih hidup untuk kita tengok di masa akan datang.